Jam waktu hampir 3 pagi. Jenazah Pak Din yang masih belum lagi dituntut oleh warisnya yang diletakkan di surau kampung. Hanya lampu Kalimantan yang berkelip perlahan-lahan. Amir ditugaskan menjaga jenazah itu seorang diri kerana 2 lagi rakan dia balik seketika ke rumah. Kain kafan macam biasa menutupi rapi tubuh jenazah yang diletak di atas usungan. Dan Amir pula duduk tak jauh dari jenazah itu sambil membaca surah Yasin. Dia cuba untuk tenangkan hati dia. Dan tiba-tiba dia perasan sesuatu yang pelik pada kain kaki jenazah itu. Maknanya tadi ikatan kain kafan di kaki seperti semakin longgar. Jadi Amir pun bangun. Dia cuba dekat dengan jenazah itu dan bau kapur barus semakin kuat. Dan tiba-tiba dia terdengar sesuatu yang jatuh ke lantai. Ikatan kain kafan itu terbuka sendiri. Amir terkejut. Tapi pada mula dia buat tak kisah. Dia ingin mengikat semula kain tersebut. Tetapi belum sempat dia membuka kain itu, dia ternampak seseorang sedang duduk di tepi jenazah Pak Din. Rupa dia hampir mirip dengan Pak Din. Amir menjadi kaku melihatkan suasana tersebut. Dan secara tiba-tiba lampu surau terpadam. Dan dalam keadaan yang gelap tadi, Amir terasa sesuatu yang duduk di sebelahnya dengan agak berat dan sejuk, dan nafasnya seperti berbau tanah. Dan apabila lampu itu menyala semula, entiti yang duduk di sebelah jenazah Pak Din tadi hilang. Dan usungan itu pula memang rapi Pak Din. Kain kafan itu masih terikat dengan kemas di bahagian kaki dia. Dan di pintu surau, memang jelas apabila dia keluar, dia melihat bekas tapak kaki basah sedang jalan menuju keluar dan berhenti betul-betul di depan pintu pagar surau. Jadi sejak kejadian itu, Amir tak berani lagi menunggu jenazah berseorangan diri. Dia nak berteman jikalau ada kematian. Sekian.